Tadi dah settle buat ni lah, servis percuma tu dan juga update software. Saya rasa tak adalah banyak sangat perubahan pada software tu. Cuma bunyi aiskrim tu memang dah tak ada lah. Memang tak ada, dan dia tukar macam bunyi humming. Dia sekarang ada 3 mood lah: low, medium, high. Maksudnya bunyi slow, bunyi tengah-tengah, lepas tu bunyi tinggi lah. Kita boleh set. Macam saya sekarang set pada medium lah. Tak kuat sangat, tak slow sangat. Untuk yang lain untuk lain saya rasa sama saja, tak ada apa perubahan. Macam radio still sama juga. Bila kita dengar pada hari ni, besok dia reset. Kita kena search balik. Bukan search lah, kita kena tekan balik channel yang kita nak. Sebab dia dah scan siap-siap, dia dah sediakan channel-channel yang jelas lah. Cuma kita kena pilih lah balik channel yang kita biasa dengar tu. Macam saya biasa dengar Sinar. Okey, jadi hari ni saya berhenti, besok pagi bangun, so saya kena select balik. Seterusnya berkenaan dengan lane keep assist tu. Lane keep assist tu memang saya selalu kena select lah. Sebab kalau kita enable kan, bila kita tak motong tiba-tiba maksudnya jalan clear tapi kita nak motong atau ubah haluan, dia akan menyebabkan bergegar dan juga ada bunyi-bunyi lah. Tu yang tak best tu. Jadi saya akan disable kan. Lain saya rasa tak ada lah. Jadi saya akan tunjukkan lah dekat mana setting tu Jadi saya akan tunjukkan dekat mana kita boleh set low, medium dan high tu untuk bunyi, yang bunyi humming tu So dekat sini kita pergi ke sound ni, and then kita pilih ni kat bawah ni ni vehicle alert volume ni. Ada low, ada medium, ada high. Itu je kita boleh set. Jadi saya set medium saja. Lain tak ada apa-apa. Dan saya tunjukkanlah dia punya software update dia. Sebelum ni Flyme Auto S1.1.4, sekarang dia dah 1.1.5. Cuma apa nak beritahu saya buat update tu pada kilometer sekejap. Pada mileage statistik tu 2,598 km. Saya dah buat ni dah free checking dan juga update software. Okey, jadi next pada mileage 5,000 ataupun 3 bulan saya akan pergi buat servis lah. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.